Kalau rasa macam nak start family, balik negara asal. Tu je. Jangan bagi seksa anak. Dia akan menyusahkan bakal anak-anak yang akan datang. Dia akan merosakkan anak-anak masa hadapan. Dan benda dah jelas. Ayah asal mana, baliklah negara asal. Tu je. Otak kosong. Lepas tu bila berfikir nak pergi mana, nak buat apa, takkan nak kerja je. Ada masa depan ke tak. So sekarang ni just tawakal. Kita macam saya buat apa yang boleh je untuk survive. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam podcast reality. Jadi seperti biasa, podcast reality adalah podcast yang berdokumentasikan reality yang sebenar. Jadi saya host anda pada hari ini, Amir Mus, dan kita ada saya Zulkifli Syahari. Aku host saya pada hari ini. Seperti biasa, kita akan ada topik-topik yang menarik. Tapi pada hari ini kita bawakan guest yang mempunyai cerita yang sangat menarik untuk dikongsikan. Maybe sedikit sebanyak boleh memberi pengajaran kepada kita, Zul. Betul. Tapi sebelum kita mula, saya nak bagi disclaimer lah. Konten hari ini dia mungkin akan menyentuh sedikit sensitivity, terutamanya kepada rakyat Malaysia lah. Tapi tujuan kita memang hanyalah sekadar memberi awareness lah kepada orang di luar sana yang mungkin berada di dalam situasi yang sama dengan tetamu kita pada hari ini. Ya, betul. Jadi suka untuk saya bagi tahu tajuk pada hari ini, Zul. Jadi tajuk kita pada hari ini adalah individu zon kelabu, di mana situasi yang tidak jelas tentang warga negaranya. Cerita pasal kewarganegaraan hari ni, Zul. Betul. Tanpa kita membuang masa, jom kita berkenal dulu sikit dengan tetamu jemputan kita yang sangat hebat pada hari ini. Jadi boleh kenalkan diri sikit, Encik Khairul Bashar. Ya, betul. Nama saya Khairul Bashar. Yelah, itu saya. Khairul Bashar, Khairul bin Bashar ke Khairul Bashar Tak ada bin? Tak ada bin. Tak ada bin, tapi ada ayah. Tapi ada ayah. Dalam dokumentasi ada ayah. Okey. Jadi nama Khairul Bashar ni ada di dalam Surat beranak. Surat beranak di Malaysia dan juga Malaysia sahaja. Okay. Surat beranak kelahiran Malaysia. okey. Mari kita mulakan podcast kita hari ini dengan tetamu kita, Encik Khairul, untuk perkenalkan diri seperti tempat lahir, pendidikan dan membesar di mana. Cerita di sebaliknya. Boleh ceritakan sikit? Boleh, sure. Okay. So saya lahir di Puchong lah. Klinik, bukan hospital. Klinik biasa swasta je. Lepas tu membesar dekat rumah dengan mak ayah kan? Tapi umur lebih kurang dalam 8 tahun macam tu, dia orang dah berpisah. So sekarang ni start daripada umur 14 dah kerja. Umur 14 dah bekerja sebagai tukang kebun, cleaner kan. Tipu umur, kata umur 17 tapi sebenarnya masih 15-14 time tu. So Perlahan kita, macam saya cari kerja kan, pergi situ sana. Tapi Alhamdulillah semuanya okey je. Masa umur 8 tahun tu, mak ayah berpisah. Ya, berpisah, maksudnya bercerai. Bercerai. Jadi awak tinggal dengan siapa? Saya kadang duduk dengan ayah, kadang tiba-tiba duduk dengan mak kan. Dia tak stabil time tu. Dia tak stabil. Adik-beradik selain awak? Anak tunggal. Anak tunggal. Dalam perkahwinan mak dengan ayah awak ni, anak tunggal lah. Jadi boleh kita tahu juga sedikit tentang latar pendidikan tu. Jadi pernah bersekolah ataupun tidak, Encik Khairul? Kalau bersekolah tu tak pernah. Tak pernah bersekolah. Tak pernah masuk sekolah. Tapi tadi kita borak di luar kamera. Ya. Awak very articulate lah. Macam mana awak sebut benda, and then macam mana awak cakap dua language. Dan awak juga cakap tadi awak boleh faham juga bahasa Bangladesh. Jadi pada saya agak impresif lah untuk orang yang katanya bila awak cakap awak tak sekolah, macam mana awak boleh ada kosakata bahasa Melayu yang luas, dan juga bahasa Inggeris pun agak boleh tahan juga sebenarnya. Betul. Boleh ceritakan sikit macam mana sebenarnya tu? Dia kalau dalam bahasa Inggeris ni, dia naturally, sebab masa kecil-kecil sampai ke sekarang lah, internet, YouTube, TikTok kan, benda-benda internet ni sangat membantu. Dia dapat, tak tahu, secara tiba-tiba dah boleh tahu. Saya cuma tiru je macam mana dia orang bercakap. So I can speak in English just like anyone else. I see. Jadi dari segi bahasa Melayu tu pula? Bahasa Melayu not sure. Dia macam bila dah ada kawan Melayu kan, banyak aja kawan-kawan yang berlepak kan, kedai makan. Bila dah biasa dah lepak ikut slang, kadang boleh ikut dengan bahasa Kedah kan. Dia macam ada slang dia.
Boleh mix together with orang Kelantan ke, Kedah ke, Penang ke, boleh tak ada masalah. Jadi tapi bila cakap pasal tak sekolah, tak ke sekolah sebab masalah kewangan ke, ataupun mak ayah memang tak nak hantar ke, ataupun dari segi status tu memang tak. Sebab kalau setahu saya lah, kalau ada surat beranak biasanya boleh hantar ke sekolah. Dia kalau ada surat beranak boleh. Tapi sebabkan international school, kalau sepatutnya kalau ada surat beranak dan tak ada apa-apa dokumen yang lain, dia boleh je masuk sekolah tapi international school. Tapi itulah international school, yuran dia tinggi. So mak ayah memang kerja pun biasa je. Time tu kerja pun cleaner and sebagai tukang kebun kan. Tak cukup lah duit untuk sekolah. Jadi maknanya kalau kita ada surat beranak pun kita masih tak ada akses kepada kemudahan pendidikan dekat Malaysia lah. Jadi tadi kata umur 14 tu dah mula bekerja. Jadi kalau masih ingat lah, apa the first job, kerja pertama yang Cik Khairul buat, dan macam mana benda tu grow until sekarang, dan Cik Khairul bekerja apa sekarang? Ya, masih ingat lagi time tu kerja, permulaan tu kerja dengan pakcik. Pakcik tu Bangla jugalah. So tu salah satu kawan daripada ayah kan. So dia ajak untuk bekerja potong pokok, lepas tu jaga pokok kan, letak baja, potong rumput, macam tu lah. And kondominium lah time tu kan, kondominium besar. So dia ada yang garden dia kan. So saya jaga semua benda tu lah. Berapa lama tu? So far yang saya ingat 2 tahun in that building, with my uncle. Okay. After that kerja kilang. Kilang tu pun kecil je, dia macam lok kedai. Dia cuma packing barang-barang, hadiah-hadiah tu je. Gaji pun time tu 6 ke 800 sebulan. Sorry kalau saya boleh tarik balik sikit. Jadi sewaktu awak budak-budak, sewaktu budak-budak lain pergi sekolah, jadi awak buat apa? Work. Awak bekerja? So awak, maksudnya budak ni pada saya macam 5 tahun, 6 tahun. 5 tahun. Saya 5 satu. Orang pergi tadika, awak tak pergi tadika kan? Tak ada. Last tadika je. Last my education adalah tadika, kindergarten. Lepas tu dah tak ada sekolah dah. So setakat ni selepas tadika hingga ke umur lebih kurang 14 tahun macam tu, memang menganggur, duduk kat rumah, macam budak-budak kan. So tak ada sekolah, tak ada education. But in the same time, masa saya kat rumah tu, ayah saya ada beli telefon lah. Telefon, lepas tu ada mainan kecil kan. At least suka membaca, suka tengok kat YouTube. So benda tu tanpa pengajaran, saya belajar sendiri lah. Oh, menarik. Okay, kita ke depan balik. Tadi lepas dah kerja kilang tadi, and then sampai sekarang ataupun macam mana? Kilang tu tukar-tukar banyak kerja. Dia sementara dalam 4-5, lepas tu ada 2 bulan kan, tukar pada kilang, lepas tu cleaner. Cleaner tu ada beberapa tempat lah. Time tu just randomly just join. Bila tanya-tanya kat kawan-kawan kan, ada kerja tak, ada tak, join je macam tu. Itu maksudlah macam ni lah, macam odd jobs lah. Kadang-kadang betul, orang macam very odd. pergi buat catering, buat catering. Betul. Catering pun ada juga. Barang cleanan lori, jadi cleanan lori. Tukar masak, tepi jalan. Dia random. Jadi masa awak budak-budak, sorry kalau saya terpatah balik kan, masa awak budak-budak, bila yang awak rasa perasan yang aku ni lain ni? Sebab kita mesti ada kawan kan. Kita tengok kawan kita sekolah, kita tak pergi sekolah. Kawan-kawan kita ada akses kepada certain benda, kita tak ada akses. Bila yang awak perasan yang awak ni lain aku ni, kes ni? It's very, for me, dia macam a little depressed bila fikirkan semula kan. Kadang bila bersorangan kan, duduk dalam bilik tu, ada terfikir like, lama dah aku lalui benda ni kan. Tak ada penjuru kan, tak ada siapa ajar apa-apa benda kan. Kadang bila ada, it's very deep kan. Sekarang pun susah nak cakap pasal benda tu. Dia macam kadang-kadang sambil tengah rehat, time kerja pun menung. Memang kuat termenung. Otak kosong. Lepas tu bila berfikir nak pergi mana, nak buat apa, takkan nak kerja je, ada masa depan ke tak. So sekarang ni just tawakal. Kita macam saya buat apa yang boleh je untuk survive. Tapi alhamdulillah boleh lah, at least ada duit gaji kan, boleh sewa bilik kan. Alhamdulillah ada orang boleh terima kan. Sebab bukan semua orang boleh sewa bilik macam warga asing kan. Dia tak mudah, dia kena ada kelulusan dengan ejen, kena ada syarikat yang sebenar. Tapi dia macam kalau ada orang kenal, okay, baru boleh sewa bilik.
Warga asing tak sewenang-wenangnya boleh sewa bilik. Dia tak boleh. Dia kena ada ejen company yang sah baru boleh sewa. Tapi kalau ada kawan-kawan, dia lagi selamat lah. Itu pun atas dasar ihsan lah kan. Betul tak? Betul. Jadi kalau if you don't mind sharing a bit, so jadi how maksudnya macam your relationship with your parents sekarang, is it okay, and then adakah macam mana the situation lah, I mean Relationship between my parents, it's very complicated. It's sometimes okay, kadang tak. Tapi dengan mak okay, dengan ayah pun kadang okay, kadang-kadang tak, and they just very less conversation. Bila dah semakin membesar, time umur dalam 14, 15, 16 tu adalah kan, sebab masih kecil lagi kan. Bila dah dewasa sekarang ni, umur 24 ni, dah dia kurang borak, kurang berjumpa, and dia macam tengah usahakan. And I know it's my parents' fault. I'm not going to say it's my parents' fault. Benda dah jadi kan, I cannot say much about that. So I try to fix benda yang lama. So I don't want to talk about that much. Bukan nak salahkan mak ayah, dan bukan nak salahkan mana-mana pihak pun. Benda ni dah jadi, so I need to do something about it by myself. Itu je. So kiranya Cik Khairul out of 180% tu banyak membesar dengan kawan-kawan dan environment lah sebenarnya. Boleh dikatakan macam tu ataupun No, kawan-kawan tu adalah just lepak kedai kadang-kadang bila habis waktu kerja tu, like seminggu sekali dua pergi lepak. Just walaupun lepak pun bukan bercakap pun, duduk makan, termenung kejap. Kadang-kadang bila member tegur, esok nak pergi mana? Macam tu je. Tak ada apa pun. Like mostly balik kerja, duduk dalam bilik, zero interaction with human. Time bekerja je interaction with human. Tapi after work hour, no, just me and myself. I see. So how you, I mean like macam tadi Cik Khairul ada cerita macam it's quite depressing semua tu. Macam mana Cik Khairul kata channel benda tu, and how you actually, I don't know, is either you adapt dengan benda tu ataupun macam mana sebenarnya? Sports, sukan. Bersukan memang berkesan untuk, I do have anxiety attack sometimes. And benda macam bila tengah bekerja, terdiam sekejap, satu badan bergegar, tak tahu nak kenapa. Sebab dia terfikir pasal semua benda dalam masa yang sama. Dia kadang air mata pun keluar kan, dia bukan nak kata apa, lelaki tak boleh nak ada emosi sangat, kena keras kan. Tapi bila semua benda, semua emosi masuk dalam masa yang sama, dia tu blank. Tak boleh nak fikir, tak boleh buat apa, just anxiety. Just duduk diam, tak tahu nak fikir apa. Tapi sebabkan dah jadi banyak kali, I try to do sports, I do hiking, I do running, cycling. Tapi dah jual dah basikal. Ini coming up in the future, yes, akan beli lagi sekali basikal and continue the sports. Keep on doing sports, and I lost a lot of weight. Daripada 90 sekarang ni 50. Dulu 90? 2025, awal 2025, 90. Dalam satu tahun lost 48, like 40 kilogram, 250. Sekarang ni dah 50 kilo. Tu cycling punya kerja lah? Ya, dah cycling. Kenapa jual basikal? Sebab nak continue life. Masalah ekonomi, jual kejap, kalau ada peluang mungkin beli lagi lah. Baru tahun lepas Disember jual basikal. So dengan duit tu at least boleh sewa bilik, and boleh ada beli contohnya pakaian kan. And benda-benda macam tu lah. Cakap pasal mental health issue lah. Sebab saya pun memang pernah ada kawan-kawan yang, sebab saya duduk area flat lah. So area flat ni banyak, kadang-kadang ada parti, kadang-kadang ada yalah, banyak bukan warga negara je duduk dekat situ. Dan bila dia ada anak dia ni kadang-kadang jadi mangsa buli. Sebab yalah, budak-budak ni they can be very mean lah kan. And then tak semua orang boleh masuk dalam circle dia. Pernah jadi mangsa buli tak? All the time. All the time. Setiap masa. Tapi dah bila kena bully tu masih kecil-kecil. Bila dah membesar ni, dia rasa macam bila nak mengata yang awak ni bukan warga negara, awak ni warga asing, kan, biarlah, siapa kisah. Dia hidup je. Dia sekadar verbal saja ke ataupun physical pun pernah kena? Physical no, just verbally. Benda tu tak boleh nak take it too deep lah. Sebab benda tu just verbal, dia kalau nak fikir panjang pun tak bawa ke mana. Dan pernah tak rasa macam you are alone, macam hanya aku je dalam situasi ni,
Tak ada orang pun tolong aku dalam situasi ni. Pernah tak rasa macam tu? Ya. Pernah rasa macam tu lah. Bukan pernah, memang until now, to be honest. Dia ya. So kita tarik balik sikit tadi, since you kata tadi Cik Khairul mengatasi masalah macam maybe feeling alone ini dengan rasa depresi tu dengan doing sport. So macam mana boleh discover sport tu, and then kalau you mind sharing you berapa harga basikal yang first you beli, and then how what make you want to spend that money tu, since you pun kata dia ada lagi priority yang lainnya, you can focus more, but somehow you put aside benda tu sekejap, kira macam kata self reward lah. So boleh ceritakan sikit? Keep saving, jangan membazir. Bila dapat gaji pertama, yelah memang boros lah. Gaji pertama masih kecil-kecil kan, masa dapat first time kerja kan. Sekian lama tak bekerja, tiba-tiba dapat kerja, semestinya boros lah, habis duit kan. Keep on saving. Beli basikal tu harga tu time 2,500. Bukan basikal biasa je, basikal gravel lah, road bike gravel. Time tu memang minat gravel lah. Just beli je, tak fikir pun masa tu. Just main beli je, tak fikir macam mana nak pakai kan, tak tahu gear kat mana kan. Beli macam tu je, sebab masa tu kerja ada komisen lebih sikit. So masa tu umur tu baru lagi, like 2 tahun lepas. 2 tahun lepas. So time tu ada kerja yang stable, alhamdulillah. And then dapat commission sikit-sikit, kumpul terus beli basikal. Beli basikal, just doesn't know how to use basikal dah. And dia just start kayu. Bila kayu pergi kedai, okay, macam nak pergi jauh lagi, okay, pergi kayu, pergi rumah kawan, lagi jauh. Daripada 20 kilo, 30, 50, 100 pernah? Pening ke KL, 300 kilo. Bila buat tu? Ada content tu, memang dah ada kat dalam. I do vlog a lot. So yeah, I do have a lot of those kind of things. My adventure going dengan basikal lah. Itu pun dah lepas lah. Sekarang ni dah stop sementara waktu berbasikal. Okay, bercakap pasal kerja, tadi kita ada borak di luar lah. Khairul cakap dengan kita yang you sampai sekarang you tak ada account bank. Boleh cerita sikit pasal tu tak? Memang tak boleh ada ke, ataupun macam mana? Kalau you tak ada account bank, you simpan duit dekat mana? Account bank tu very complicated, sebab dia perlukan permit pekerjaan. Kena ada, apa nama dia, bukan agent, bos, majikan. Majikan dia juga. Kena perlukan nama majikan, register syarikat, baru boleh buat bank account. Warga asing tak boleh just sewenang-wenangnya buat. Dia tak boleh nak buat. Dia kena ada kelulusan daripada majikan, syarikat, kena ada SSM, semua tu. So bagi saya, dia sangkut sebabkan surat beranak saja. Bila ada surat beranak aja, memang jangan harap boleh buat bank account. Okay, so seperti yang based on my research, kita tahu yang actually Cik Khairul ada pasport. Ya, betul. Jadi okay, macam mana pula boleh ada, okay, macam mana boleh ada pasport, dan how the process you buat pasport, okay, bila tu you dapat the first your pasport tu? Pasport Bangla lah. Pasport Bangla tu dah dapat dia. Ini adalah pasport kedua. Dah renew kali kedua. Kali pertama pada umur berapa dah lupa, masih kecil lagi lah. Sekarang ni pasport kedua. So walaupun pasport tu asal daripada Bangla kan, walaupun saya tak pernah keluar daripada Malaysia, tak pernah jejak pun luar daripada Malaysia, tak tahu macam mana kat luar sana, kampung kat Bangla pun tak tahu ada apa kan. So dia kat pasport tu alamat dia kat Puchong. Pasport Bangla tapi alamat Puchong. Rumit kat sana. Very complicated situation. Tak tahu macam mana boleh ada situasi macam tu. Very complicated. Itu yang tengah usahakan dengan JPN, KDN, dan it's a very slow process. Tengok mana yang cara apa yang saya ada. I'm trying my best. And pasport ni sebenarnya dia penting untuk apa? Pasport pasport yang saya ada ni, dia tak ada visa.
Dia tak ada kemasukan Malaysia. Tapi masalahnya saya ada sebab anak kelahiran Malaysia. Okay. Dia perlu pasport ni, dia tak ada chop kemasukan Malaysia. Like I'm not even daripada luar negara. Kelahiran Malaysia tapi ada pasport Bangla, complicated. That's the problem right there. So apa kat mana yang perlunya pasport ni? Sebab kalau tak perlu, baik tak payah ada. Most of the time tak perlu Tak pun. perlu pun. Like, tak perlu. Dia just kalau bekerja memanglah tak ada EPF kan, tak ada SOCSO, semua tu tak ada. Just kerja buta-buta macam tu je. Pandai budi bicara, and saya boleh buat ni and then majikan pun, bos pun boleh terima. Dia macam tu je lah. Tapi kena berhati-hati lah. Kadang-kadang kita janganlah semenang-menangnya cari kerja eksekutif, memang tak boleh. Just kerja buruh kan, apa-apa yang anything like tepi jalan ke, kedai makan ke, something like that ya. Jadi kalau gaji dibayar cash lah. Dibayar cash. Gaji dibayar cash. Okay. Jadi sekiranya macam Cik Khairul kata tadi, pasport tu, tapi pasport tu tak ada visa, which mean kiranya kalau macam maybe kalau orang luar datang ke Malaysia, kalau dia nak bekerja, dia ada tempoh lah. Dia ada tempoh dia. But my passport Bangla yang dia ada tarikh dia daripada setiap 5 tahun kena renew. Tapi renew pasport lah. Renew pasport saja. Dia bukan renew permit kerja ke apa, bukan lah. Dia tak ada, bukan sebagai pekerja. Dia tak tahu apa sepatutnya pasport tu kegunaan apa. Pasport itu apa tak tahu. Just mungkin sebagai kad pengenalan pasport tu, at least okay lah. And at least benda tu boleh digunakan. Tapi like guna selain daripada kad pengenalan, tak ada apa. Subsidi tak ada apa-apa. Jangan harap lah. Jangan harap lah. Tak minta pun subsidi. Tapi betul. Tapi subsidi ni memang kemudahan yang untuk warga negara, untuk warga negara, betul, untuk orang kesusahan. Betul. Dan selain subsidi, kita juga ada mungkinlah klinik kesihatan, kita ada sekolah awam. Jadi kalau awak sendiri kan, kalau macam klinik kesihatan tu, jadi kalau awak pernah pergi klinik kesihatan kerajaan? Pertama kali dan kali terakhir. Okey. Cuba ceritakan pengalaman awak. Dia bukan apa, dia orang kata lah, awak pergi je klinik kerajaan, awak boleh je sebab awak ada surat beranak kan, awak boleh dapat masa tu RM1 tak silap klinik kerajaan untuk dapatkan ubat kan. Cubalah pergi tengok-tengok, bukan RM1, 100. So kena bayar 100 lah. Kena bayar kena scam biasa. Kena scam dengan kawan kan. Kena scam dengan kawan. Awak pergi je lah. Kawan tu pun mungkin tak tahulah. Dia pun tak tahu juga. Sebab dia ingat kalau ada surat beranak boleh. Betul. Dia pun tak tahu pasal tu. Dia kata pergi je lah. Awak demam kan, pergi je lah. Tak ada masalah. Awak boleh dapat RM1 je. Klinik kerajaan murah je. Tapi tengok 100. I see. Jadi macam tadi Cik Khairul dia kata yang pasal pasport tapi alamat pucung, itulah yang you sedang figure out kan. So what's apa yang you tengah figure out apa sebenarnya regarding yang pasport tadi tu? Adakah you sebenarnya nak tukar pucung tu kepada one of the negeri dalam Bangladesh atau macam mana sebenarnya? I had no idea. Tak tahu nak buat apa. Sekarang ni apa yang saya boleh buat just to survive tu je. Kalau dalam pasport tu kalau boleh dapat penduduk sementara pun okey lah kan. Sebab sekarang ni tak boleh nak dapat lesen, tak boleh nak dapat insurans kan, loan bank, semua tak boleh. And just boleh survive macam tu je, macam katak. Betul. Tak boleh buat apa-apa. Kerja dan gaji untuk hari ni, untuk aku hidup hari ni lah. Macam tu je. Boleh, jadi kalau if you don't mind sharing juga, jadi kos sara hidup Encik Khairul sekarang berapa sebenarnya? Kalau you ada the exact figure lah, ataupun somehow berapa? It's very niche. Dia setiap orang berbeza. Setiap orang berbeza. Kalau bagi saya, dengan gaji yang saya ada ni, dalam harga 1,500, 1,800 still can survive kan. Dengan sewa bilik dekat Kuala Lumpur ni mahal memang. Kawasan bandar ni kadang 400-500 bilik, satu bilik je kan. So need to plan out kena plan betul-betul. Boleh you share macam mana you plan the strategies? Very basic. Masuk gaji 1,500, kena cut pada saving, kena plan awal-awal lah. Gaji macam amount 30%, 20%, tak silap 30, 20, 10. Dia punya ratio. Saya ikut like financial Faiz. Financial Faiz. Saya ikut cara dia lah.
Sepatutnya financial faiz ni dia cuba nak sampaikan kepada gaji yang tinggi. Tapi saya ni cuma 1,500, 1,800 ni, dan kadang-kadang bila bertukar kerja, gaji tak tetap. Dia takkan sama. So tu yang saya kata 1,500, 1,800, 1,600. Tapi kena plan awal-awal. Like 30, 20, 10. That's most important lah. Kalau kadang-kadang ada allowance extra, yang tu sebagai saving. Saya simpan. Tu je. Kalau ada commission lebih sikit, saya simpan. Kalau saya boleh tanya lah, bercakap pasal kerja lagi lah. Saya pernah dengar lah penganiayaan majikan terhadap mungkin parti ataupun orang yang macam yang majikan ni tahu kalau suaranya tak didengari kan. Encik Khairul ni pernah mengalami situasi tu tak? Penganiayaan daripada majikan. Mungkin dia dah suruh kerja, jadi mungkin dia tak bayar gaji, ataupun dia bayar kurang daripada apa yang dia janjikan. Masa kecil-kecil je, masa muda-muda, umur 14, 15, 16, masih muda kan, masih mentah lagi. So iyalah, gaji 500-600. Benda tu tak boleh nak buat apa lah, benda dah lepas kan. So semasa kecil-kecil tu, benda tu dah rasa. Kerja macam orang lain tapi bayarannya sikit. Betul, angkat kotak besar-besar daripada pagi sampai malam kan. So dah kerja 6 bulan kan time tu. Tapi okey je, tak ada masalah kan. Benda dah lepas. Tapi selepas dah jadi sekali dua tu, kita improve, kita belajar. Selalu check internet, selalu check kat Google. Okey, peraturan bekerja macam mana, rehat sepatutnya berapa jam, the basic knowledge of working, apa benda, gaji basic berapa. Selepas dah tahu semua benda tu, kita bukan demand lah, kita boleh budi bicara. Sebab macam saya ni memang tak boleh nak demand, budi bicara je. Orang macam saya tak boleh nak demand melebih pula kan. Tak ada nak minta pun, cuma budi bicara. Okey, saya faham, saya tahu buat kerja macam ni, so boleh tak naikkan gaji sikit. Contoh macam tu je. Bergantung kepada budi bicara lah. Tapi selalunya pernah dapat tak kenaikan gaji tu walaupun dengan budi dapat bicara? Biasanya 50, 60, like every like 3 months. Kalau kerja komitmen yang bagus kan, dapat nampak improvement lah. Tengok bila sales dia orang kan bagus, so I'm helping them too. I see. So tadi Encik Khairul ada cerita juga tadi yang kata bertukar-tukar kerja, sering bertukar-tukar kerja lah. Jadi apa yang menjadi faktor utama sebenarnya yang sering bertukar-tukar kerja tu? Kenapa tidak stick to one company until maybe 5 years to 6 years? Ada je stay with the longest was like 5 years dengan satu syarikat. Dia ada hostel and tak ada masalah pun. Cuma tukar-tukar kerja baru-baru ni je. Baru-baru ni je selepas company tu dah tutup. So saya carilah kerja-kerja kat luar sana. Tapi sebelum 5 tahun bekerja 5 tahun dalam satu syarikat tu, sebelum tu tukar-tukar kerja. Lebih kurang dalam 6 ke 5 tempat kerja, tukar-tukar. Lepas tu dalam masa 5 tahun tu dalam satu syarikat 4 ke 5. Sekarang ni tukar-tukar lagi. So dia tak stabil, dia keep changing. Macam sekarang tengah kerja sebagai apa? Kerja kedai retail je. Kedai retail. Kedai retail. Tapi dalam masa yang sama content creator jugalah. Ya, aduh. Jadi sejauh mana content creator ni actually membantu Cik Khairul? Maybe dari segi kewangan ke, ataupun dari segi motivational ke sebenarnya? Macam mana? I love talking to people. Saya suka bercakap dengan orang. Dengan orang ramai pun okey, tak masalah. Nak cakap dengan walaupun depan mata ada 10 orang, nak explain, nak buat presentation, sure, I can. I love to do that. Saya suka untuk mengajar. Bukan nak katakan nak mengajar ke apa, like explaining things kan, nak borak dengan customer, walaupun sehari nak 100 orang nak bercakap, surely I can. Memang suka, benda tu minat dalam bidang tu lah. Orang kalau tak kenal Cik Khairul ni, saya rasa dia takkan percaya dia tak pernah sekolah. Dan tak percaya yang bukan Melayu. Ada pernah. Betul tak? Tapi selalu je lah orang tersalah. Bila dia orang cakap, awak asal mana? Puchong? Tak. Awak mak ayah? Mak ayah Bangla, mak Indon. So bukan Melayu? Mana ada Melayu? Bukan. Tak, bukan Melayu. Tapi muka macam Melayu. Muka Melayu, ada mix sikit muka ada mix sikit kan. Cakap pun dah macam borak member-member kat kedai kan. Tak ada masalah.
Jadi you dah start buat vlog dah berapa since when? Actually lama. the first. Like the first when I was like 15, 16, time to hiking. Oh, memang mula pun dengan konten-konten yang adventure macam tu lah. I love to hike, to go to forest, pergi kat sungai. Setiap kali tengok kat Google, cari lokasi, go alone. And then I do have one of my friend, just dia seorang yang teman lah. Dia tu Melayu. So dia, at least dia peneman lah. Dia peneman. Nak tanya lah. Sebab tadi Cik Khairul cakap keluar berjalan ke sana ke sini, pergi sungai dan sebagainya kan. Pernah tak rasa takut keluar tiba-tiba kalau ada penguatkuasa ke ataupun polis ke buat roadblock, ni tahan dia ditanya pasal IC, pernah rasa takut tak? Takut tu pun ada juga. Dah kena tahan banyak kali lah. Dia orang bertanya kan, tolong keluarkan IC. Oh, saya tak ada IC, cuma saya ada surat beranak dan juga pasport ni. Bila dia orang tengok, dia orang pun tak tahu nak buat apa. Dia orang tak tahu nak buat apa. Dia orang akan senyap. Dalam 5 minit tu dia orang akan senyap. Dia akan call situ sana kan, nak buat apa ni semua. Okay belah. Dan awak secretly rasa macam tolong ada solusi. Risau. Ya, memang dalam hati macam tolong lepas, janganlah cakap banyak kan. Bila kena budi bicara, paling penting budi bicara, cakap okay bang, saya baru je habis kerja kan, saya baru je habis kerja ni, saya nak balik rumah kan. At least dia orang kadang-kadang bila tengok kan, dia orang pun tak tahu nak buat apa bila tengok dokumen. Sebab dia grey zone kat tengah-tengah. Okay, tadi kita bercakap tentang content creator, Cik Khairul as a content creator. Jadi yang pertama mulanya dulu banyak buat pasal adventure. Jadi bila yang start terdetik untuk macam you start actually kita kenal you masa you bercakap tentang ada video you dekat dekat belakang kedai kot. Belakang kedai tu. Tentang kalau semua masalah orang tahu depress, kalau kau depress, aku lagi depress macam tu. Adakah adakah itu video pertama ataupun sebelum ni dah start memang dah start? Dah video sebelum reveal. Bila yang kali pertama buat tu dan kenapa terdetik untuk aku nak kena buat benda ni? Memang sebelum ni dah banyak je video, cuma that specific video that saya buat sebagai luahan saja, bukan nak salahkan mana-mana pihak dan bukan nak salahkan ibu bapa ke ataupun sesiapa. No, dia sebagai luahan, like saya tengah dalam hadapi satu situasi, saya tak ada pun nak minta tolong siapa-siapa, but I'm so gladful. Komen-komen kebanyakan, like 99% cuba nak membantu. Video tu dah terlalu viral. Sangat viral. Tak tahu nak cakap macam mana. DM penuh, message penuh. Kawan-kawan kata, ini Khairul ke? Sudah dijumpa kat Telegram. Lepas tu ada lagi jumpa dekat Twitter. Seorang lagi jumpa kat Thread. Seorang lagi jumpa kat Facebook. Dalam seminggu tu tak boleh nak tidur. Masuk non-stop. Rata-rata DM pasal apa? Rata-rata DM semuanya, alhamdulillah semuanya semua bagus-bagus lah. Dia doakan benda yang bagus kan, doa yang untuk kebaikan. Very speechless. Saya pun nak berterima kasih kat semua orang. Kan? Ada yang cakap yang benda yang buruk kan, like awak tak sepatutnya duduk kat Malaysia kan, awak pergi belah daripada Malaysia. Benda tu is negative comment, tapi benda yang kecil kita tak payah nak kisah. Benda negatif tu kita adalah pembakar semangat. I not gonna say I like it, but benda tu as like benchmark. Kita dah, macam saya dah ada satu stage yang tak kisah dah apa orang kata. Faham. Ada tak orang DM nak offer tolong? Apa bentuk pertolongan yang dia offer nak bagi? Yang majoritinya. Even lawyer pun ada mesej saya. DM saya, kata dia ada bagi tips. Okay, buat masa sekarang ni memang awak tak boleh nak buat apa-apa. Katanya okay, even lawyer pun kata memang tak boleh buat apa-apa. Buat masa sekarang ni cara yang mudah adalah kahwin dengan warga negara. Bagi saya benda tu okey, tapi bukan mudah lah. Yang susah lah. Bukan mudah, susah. Dan juga mata-mata dan mulut-mulut orang lain tu akan jadi buruk lah. Kan, orang akan mengata awak nak kahwin dengan warga negara just nak dapatkan warga negara, nak dapatkan kad IC merah, penduduk Pemas Tautin. Akan banyaklah benda yang negatif. Akan ramai dengki.
And so I try to solve it myself without getting into that marriage thing. Sebelum kita more further tentang perkahwinan tadi tu, sebab saya masih lagi interested nak tahu, sebab because of one that video, maybe you sebelum ni awak dah pernah buat banyak, tapi this time yang betul-betul boom, yang viral, yang that video viral tu kan, actually apa yang trigger you pada waktu tu yang tiba-tiba you nak buat that content sebenarnya? Sebenarnya video tu dah lama dah. Video yang tengah viral tu dah lama sebenarnya, dah masuk dalam TikTok account tu like few months. Tapi tak tahu, like something trigger. Oh yeah, I remember. So, tak tahu boleh sebut ke tak. Like wartawan TV3. Okay, boleh. Repost the video. That what trigger all the social media, all the news to see that video. Awak ada pertambahan followers tak lepas tu? Oh ya. Ada. Ada. Sekarang berapa followers? Dekat Instagram account tu dah like 6-8 tahun. Dia maintain dengan 400-200 followers. Sekarang ni dah 1,000 lebih. Even orang kata 1,000 lebih sikit je. No, that's big. That's a big amount. Bayangkan 1,000 lebih kat depan muka. Depan-depan 1,000 orang. Banyak. TikTok pun dah naik daripada like below 1,000 tu sekarang ni dah 2,000. TikTok lah paling ramai lah. TikTok paling ramai orang follow lah. Jadi sebenarnya dengan kuasa viral sekarang ni, sejujurnya dia membantu Cik Khairul dari segi apa sahaja sebenarnya. Maybe apa yang Cik Khairul, based on apa yang Cik Khairul terangkan tadi, maybe dari segi motivational lah kan. Lagi selain pada itu, apa lagi sebenarnya? Dia membuka ruang apa lagi dengan kuasa viral ni sebenarnya? Pada pendapat Cik Khairul lah. Pada pendapat, motivation is one of it lah. Kan? Lepas tu yang doa-doa yang dibagikan, and that's everything I need. Motivation and kata-kata yang doa-doa, that's all. Itu je. Tak minta lebih. And at least dia orang faham dah cukup. Sebab video tu tak sangka pun akan jadi viral. Just sebagai luahan. So that very small thing, that's actually not small thing. Benda tu dah terlalu viral kan. Ramai yang bagi kata semangat. Tu je, cukup. I don't ask more. Tak perlu pun warga negara, tak ada, tak perlu apa-apa benda, tak payah nak tolong apa-apa. Just bagi ayat semangat tu je. Tadi kita dah cakap pasal awak nak tanya pasal perkahwinan. Perkahwinan? Bukan nak cakap pasal perkahwinan lah. Pernah ada girlfriend ke? Ya, pernah. Pernah. Sekarang? No, not yet. Sekarang tak ada lagi. Jadi bila last awak ada girlfriend? Tahun lepas. Tahun lepas, baru lagi. Like dah setahun dah. Faham? Jadi mestilah bila kita ada kawan perempuan kan, kita mesti kita tahu kita punya tujuan utamanya ialah untuk kita punya end game ialah untuk berkahwin lah. Jadi untuk Encik Khairul sendiri, status sekarang ni menjadi limitation tak untuk ke arah itu? Limitasi tu pada diri sendiri tak adalah sangat. Cuma restui daripada mak ayah bahagian mertua apa? Betul. Kalau bakal mentua lah. Bakal mertua sahaja dia sangkut kat sana. Jadi maksudnya awak pernah datang ke rumah dan berkenalan. Kan. Lepas minggu 2 hilang pula tiba-tiba. And kenapa blok? Oh, terus blok? Tapi waktu ke rumah tu nampak macam okey je lah. Nampak macam okey. Dia sangka macam ingat apa orang Melayu ke kan, ingat apa ada mix endon ke, like Mak Saleh kan, sikit-sikit kan. Bila dah tahu pasal bang lah rupanya. Ya ke? Depan-depan okey je kan. Depan-depan bagus awak ni, bijak juga. Esok lusa hilang. Kesan daripada peristiwa macam tu lah, ada buat awak trauma tak untuk berkenalan dengan orang baru? Ya, definitely ada. Sekarang ni tengah slow down, tengah kerja, just sekarang ni tak ada masa untuk mencari apa-apa lah. Sekarang ni cuba mencari ketenangan je. Jadi sebenarnya Malaysia itu sendiri ada satu stigma di mana sebenarnya, tak tahulah, maafkan saya kalau statement ni agak tabu, tapi bila kita dengar
somebody tu daripada Bangladesh ataupun apa, somehow kita ada one stigma. Okay. Apa pendapat awak, Zah? Awak rasa, adakah awak setuju dengan saya ataupun awak tak? Awak rasa kita bukan macam tu? Okay. Kalau aku letak diri aku as parents, kita sebagai manusia secara azalinya lah, kita takut dengan benda yang kita tak kenal, yang kita tak tahu. Jadi kita rasa kita orang Melayu, kita tahu culture Melayu, adat orang Melayu macam mana. So kita lebih selesa untuk dia berkahwin dengan orang Melayu. Aku rasa dia bukan sekadar Bangladesh saja, tapi semua. Kalau anak kita, contohlah kalau anak aku tiba-tiba datang bawa balik orang daripada Nepal ataupun orang daripada Europe sekalipun, kan. Jadi aku akan ada certain stigma yang, of course I want the best for my kids, kan, for my daughter. Jadi untuk letakkan dia di situasi yang aku tak kenal, I cannot be very sure yang apa dia punya output. So understandable, to me understandable. Cuma there are better ways to handle things lah. Mungkin bukan, janganlah block, atau mungkin like explain betul-betul, kan. Sebab kita kena faham benda yang kita buat ni, semua benda yang kita buat semua ada impact. Kalau bukan pada kita, mungkin kepada orang lain lah. Macam dalam kes ni Cik Khairul. Jadi sebab tu kita nak, sebab tu saya nak juga soalan itu tentang stigma masyarakat tu sendiri sebenarnya. Maybe physically Encik Khairul tidaklah nampak macam Bangladesh ke ataupun Indonesia ke, kan? Banyak kali dah salah apa dia orang ingat, orang Melayu. Memang gaya-gaya bercakap kan, gaya apa slang kan, dah macam orang Melayu dah. Memang dah absorb dah absorb that budaya dan culture Melayu. Bukan nak kata 100%, tapi I can interact, I can talk to mana-mana orang. And so dia orang akan ingat, saya ni Melayu. Happy tu ada jugalah kan, at least boleh berkawan kan, dia orang tak ada fikir panjang, and at least dia orang boleh terima. Macam tu bagus lah kan. Tapi berapa ramai yang mula orang kata treat you lain selepas dia orang dapat tahu yang actually you are Bangladesh? Actually no, I mean walaupun dia orang dah tahu Bangla, tapi dia dah like dah tengok dengan gaya percakapan kan, dia ni memang fasih dalam bahasa Melayu. Lepas tu dia one of us, dia one of us, tapi tengok dia sebenarnya bukan Melayu, dia ni apa, bukan warga negara pun, dia ni asal daripada Bangla kan. So most of them just accept it, just like anyone else, like any friends, like kawan-kawan kat luar sana kan. Berkawan boleh, tak masalah. At least kita macam diorang boleh terima sebabkan saya dah masuk dalam culture, culture Malaysia, Melayu kan. Dia hanya jadi hal lah bila nak berkahwin tu, jadi hal. Dalam konteks berkawan, kita senangnya rasa macam ini kita lah. Kawan kahwin tu jauh dia punya jarak tu. Tak boleh nak sama kan. Okay, interesting juga saya nak tahu. Kita baru saja melalui even sekarang pun masih lagi dalam bulan Syawal, hari raya. Jadi macam mana Cik Khairul punya hari raya? First day hiking. First day raya hiking. Okay, ni ialah sekarang waktu dah boleh keluar sendiri, dah boleh berjalan sendiri, independen lah. Masa budak-budak macam mana? Masa budak-budak beraya dengan ayah, kadang-kadang beraya dengan mak. Dia very unstable. Dia kadang-kadang aku tak boleh nak ingat pun. Sebab masa tu dah kecil dah. Start umur 14 tu dah start dewasa dah. Terlalu awal. Dah umur 14 dah rasa panas terik kan. Dah rasa penat angkat barang. Macam tu lah. Dah mula terlalu awal. Sekarang ni dah 24, rasanya dah macam ada 2 anak. Dia punya rasa beban dia tu kan. Dah macam ada keluarga sepatutnya lah kan. Sepatutnya umur 30 tu dah kena ada at least a family, stable financial kan. Tapi bila umur 24 sekarang ni, orang akan fikir awak muda lagi. Ya, memang muda pun, memang start kerja pun dah umur 14. Betul. Terlalu awal. Kalau orang lain lepas SPM mungkin dapat part time kerja, lepas tu masuk college kan, masuk uni, umur lebih kurang 23 baru dia orang start adult life. Betul. Baru permulaan kehidupan. Dia orang tak tahu macam mana saya rasa. Kerja 14 tahun dah bekerja macam adult. 14 tahun dah angkat batu. Sekarang ni dalam diri ni rasa macam dah umur 30. Faham. Okay, so
first raya pertama dah naik hiking kat mana tu? Hiking Bukit Wawasan Puchong. Oh, okay, Wawasan Puchong. And then ada jumpa parents ke? Ada. After that ada malam tu pergi rumah ayah. Lepas tu balik tu pergi rumah mak. And so adalah makan-makan kan. Memang penuh lah perut. Nak pergi 2 rumah kan. Satu nak pergi jauh pula lagi. Satu nak pergi jauh. Bagian ayah makan kari-kari. Kari-kari. Pergi balik rumah mak makan sambal sama belacan dengan ikan goreng tongkol. Macam tu. Betul lah. Saya nak tanya juga. Sempat tak Cik Khairul sebenarnya orang kata adapt budaya, maybe dapat juga sedikit merasa budaya Bangladesh tu macam mana, budaya Indonesian tu macam mana. Macam tadi Cik Khairul cerita tadi pasal makanan, ataupun ada benda-benda lain seperti macam dari segi perayaan tu Cik Khairul hanya menyambut hari raya saja ke, ataupun ada lagi yang Bangladesh punya perayaan ke, Indonesia punya perayaan ke? Susah nak cakap sebab mostly hari raya daripada dulu like mula bekerja sampai ke sekarang jarang dapat rasa hari raya tu sebab bekerja. Jarang ada masa. Like satu hari macam hari raya tu sebagai hari cuti biasa. Tak tahu rasa tak faham apa saya tak dapat nak rasa. Biasanya orang lain dapat cuti raya seminggu dapat balik kampung. For me just like cuti biasa balik rumah esok sambung kerja. Kampung mana? Tak ada kampung pun masalahnya. Dia tak dapat rasa. Kalau cakap pasal raya ni, okey raya cuti sehari tu je. Mak ayah dulu kahwin dekat mana? I cannot answer that. Tak tahu mereka kahwin di Malaysia ke? Tapi ada surat yang lengkap. Sijil kahwin semua ada. Sijil nikah lengkap. Okey, sijil kahwin pula. Sijil nikah Sijil nikah semua lengkap. Semua lengkap. Tapi tak tahu menikah di mana? I couldn't remember that. But masa tu nampak lah mak ayah dalam satu sijil. Perkahwinan sijil nikah. Tak ingat apa ayat dia. Tapi dokumennya lama lah. Macam dah koyak-koyak kan. So memang dah kahwin dengan cara yang sah. Dalam surat beranak pun ada ibu dan bapa. Dah lengkap dah perkahwinan dia. Sebab dia lebih lagi complicated kalau dia tak tahu asal-usul ayah ni kat mana, mak kan. Jadi tu dia akan jadi lebih complicated. Sekarang dah complicated dah. Kalau macam tu mungkin lebih complicated lagi lah. Soalan saya yang seterusnya. Kejap sebelum tu minta maaf saya mencelah soalan. Boleh. Silakan Pemandangan kita masih dalam konteks ni. Jadi macam konteks raya tadi, sekarang macam emak dah ada family lain lah basically. Dan ada anak bapak juga macam tu. Betul. So how the relationship between the anak-anak dia orang? I mean like anak-anak baru. Awak sendiri dengan anak-anak betul tak, dengan adik-beradik awak lah? Zero interaction. Tak tahu like apa, how should I say, pernah nampak muka tapi tak pernah borak. Pernah nampak kadang-kadang hantar gambar video. Okay, hi, okay, it's nice, okay, bagi like. Lepas tu mak ayah pun tak ada. Ayah pun tak galakkan sangat untuk berinteraksi. Mak pun tak galakkan untuk berinteraksi sangat. So like they are very separative. They don't really, not sure what's going on. Jarang berinteraksi kan? Dengan mak ayah pun jarang berinteraksi. Dengan keluarga tu pun tak tahu macam mana. Lagilah tak kenal. Sebab at least maybe orang boleh consider orang yang normal. At least kalau tempat mengadu tu kita tahu mana kita nak pergi. Tapi dalam kes Cik Khairul, lepas tu saya tanya tadi, how you channel tadi kata sport kan, but now basikal pun dah jual. Dalam keadaan support system tak ada ni. Support system. Kita tak nak cerita pasal yang luar lah, ni support system dalam diri kan. So macam mana you survive untuk 24 years old ni sebenarnya? Takkan membekalkan hari ni aku bangun adalah untuk terus hidup, itu saja. Don't give up. Sebab kat luar, dalam pemikiran saya ni, kat luar sana ada yang lagi menyeksa, ada yang lagi seksa, ada yang lagi susah. Kita ni rasa macam senang, tapi kat luar sana ada yang lagi susah. Bayangkan yang OKU, yang tak ada tangan, yang tak ada kaki,
Macam mana dia orang bekerja, macam mana dia orang masih boleh bernyawa lagi. Macam saya ni ada masalah pasal warga negara, tapi kat luar sana mak ayah pun tak ada. Tak tahu diri dia orang siapa. Tak payah nak kesian pada tak payah nak kesian pada diri saya lah. Kena fikir pasal orang lain. Ada yang 10 kali ganda lagi susah. They suffer more. Pasal warga negara ni ada je cara dia, memang ada. So kita bersyukur yang apa yang kita dah ada sekarang ni. Sebab the way cara awak tengok dunia tu sebenarnya adalah sangat kontra lah maybe dengan orang yang memang ada kemudahan kan. Very strong, sangat kuat sebenarnya. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Jadi sepanjang you going through mencari penyelesaian, cuba nak settlekan semua benda ni, ada NGO ataupun jabatan-jabatan mana yang menolong tak? Dia orang ada minta, dia orang ada bertanya kan, like awak perlu buat apa pertolongan ke kan. Dia orang ada tanya kan. Tapi for me dah dapat dah jawapan dia sebenarnya. Like sekarang ni dah tak ada cara kan. In a grey zone. Walaupun kalau saya nak terima bantuan daripada dia orang pun dead end. Dia akan berhenti kat sana juga. I see. Boleh bagikan contoh tak macam bantuan apa yang diorang nak bagi tu, and tapi still a dead end? Bantuan maksudnya pendidikan. Okay. NGO dia orang dia kata dia orang boleh bantu. Memang dia orang NGO ni ada banyak sekolah-sekolah kan, kelas kan, dia orang boleh bantu bagi pendidikan yang lengkap. Contohnya macam siapa yang tak dapat SPM, at least dia boleh ajar seperti SPM. Siapa yang tak sempat untuk masuk college, dia orang boleh dapat education same as a college. NGO ni memang sangat membantulah. Tapi buat saya bukan nak kata belagak ke apa, just like I doesn't need it. And kat luar sana ada yang ramai perlukan. Sekarang ni saya dah bersyukur apa yang saya boleh belajar. Okay, jadi tapi maksudnya kalau awak nak pergi belajar, awak kena berhenti kerja lah maknanya, betul tak? Betul. Jadi kalau kena diberi pilihan, baik awak kerja. Awak rasa macam tu lah. I see. Faham? Contohlah macam kita macam rakyat biasa kan. Saya tadi awak ada cakap, orang cakap pada awak 24, oh muda lagi. Itu dalam keadaan yang kita tahu kita berada di negara sendiri dengan support system yang banyak lah. Maksudnya jelah dari bantuan kerajaan pun ada kan. Kita umur 24 kita rasa kita muda sebab kita sentiasa ada dokongan dan sokongan daripada sekeliling, tahu tak? So kita boleh tak lepak dulu, tak payah kahwin lagi, ataupun relax dulu, tak payah kerja dulu, rehat dulu. Jadi untuk awak sendiri tak ada langsung bantuan macam contohlah kalau bukan badan kerajaan tapi mungkin zakat sendiri. Awak pernah tanya tak pasal bantuan-bantuan macam ni? Nah je, tapi very limited, sangat limited. Very limited source of information. Tak banyak sangat informasi yang saya dapat lah. Boleh je nak cari kat luar sana, but for now dia not too public. Saya tak tahu sangat pasal benda tu. Jadi dalam macam kita tengok sekarang ni, dunia pun tengah ada masalah dengan minyak apa semua ni kan. Sedikit sebanyak Cik Khairul terkesan tak sebenarnya? Maybe dengan status sekarang lagi. Terkesan tu minyak tu tak ada lah. Sebab tak guna motor, sebab tak ada lesen pun, tak boleh nak buat lesen kan. So kalau jenis yang kalau ada lesen mungkin terkesan lah kan. Tapi bagi saya pergi kerja, ulang alik kerja, saya akan cari macam mana pun tempat kerja dekat dengan bus ataupun train, public transportation. I will try my best kan. Saya ada satu soalan yang curious nak tahu, since very susah nak jumpa situasi macam ni. Minta maaf kalau soalan saya agak kebudak-budakan. So kalau tengok contoh lah, kalau you tengok sukan bola ke apa kan, so you always akan sokong, you akan sokong Malaysia ataupun macam mana? You rasa maksud I tu kan, contoh lah kalau you tengok orang lari kan ada banyak negara, tapi dalam tu ada Malaysia. So you akan how? Yeah, definitely I sokong Malaysia. Yeah. No matter what. Sebab kalau nak sokong luar negara pun, why? Tak tahu siapa dia orang.
Betul tak? Betul tak? Yelah kalau ada contohlah tim Bangladesh pun dia pun tak kenal siapa player Bangladesh Dia ni. tak kenal nama dia, tak tahu. Kalau macam MotoGP, Hafiz Syarin. Like one of it. Lepas tu kalau cycling banyak aje, terlalu banyak kan. Ada yang tim cycling PDRM. Jadi sekarang ni Encik Khairul dalam fasa apa? Tadi Cik Khairul dah kata dalam fasa lebih kepada nak tenangkan diri saja. Tapi dalam kes warga negara ni tengah fight for apa? Ke memang betul-betul you rasa macam dah tak nak buat apa dah pun? Tak ada nak buat apa. There's no other way. Man, dia ada satu cara, kahwin dengan warga negara. But for now I need to take it slow. And bukan mungkin, memang tak ada cara pun sebenarnya. And kalau nak balik ke negara asal dari negara Bangla, tak kenal siapa-siapa, bahasa pun tak tahu. And so nak buat apa pergi sana? Kalau nak pergi Indon pun bahasa pun tak tahu. Mungkin ada persamaan tapi budaya dah lain. Macam saya memang budaya 100% Malaysia, Melayu. And so kalau tiba-tiba nak join culture yang saya tak kenal, susah. Tapi kalau awak nak pergi ke Bangladesh, dia dikira balik Bangladesh ke ataupun Memang kena duduk sana. Kiranya awak akan dapat warga negara Bangladesh? I don't know. You tak tahu. Tak tahu. Sebab sama juga kan pergi Bangladesh dia Tak tahu apa akan jadi. Ya betul, faham. Tapi kalau ikutkan apa Jusoli Bangladesh kan dia mengamalkan Jusoli kan. Jadi siapa-siapa yang berkongsi darah, macam contoh ayah dia orang Bangladesh, so dia pun boleh dapat warga negara. Mungkin salah, mungkin tidak. Kita kena check Mungkin balik. ada kemungkinan dia lah kan. Tapi saya rasa jauh sekali lah benda tu dalam pilihan dalam hidup awak. Takkan nak tiba lahir di Malaysia, duduk beberapa tahun duduk kat Malaysia, tiba nak ke negara Bangladesh, luar negara kan. Yeah. Tiba-tiba nak join budaya yang saya tak kenal. Ya, betul. Tak kata Bangladesh is lesser than Malaysia. Kita just simply sebab you tak kenal. Different culture. Betul, different culture, different settings. Orang pun kita tak kenal kan. Pada pendapat Encik Khairul, apa benda yang we as a Malaysian selalu take it for granted, tapi you rasa benda tu yang we cannot do that sebab benda tu is satu kemewahan dah bagi you? Selalu bersyukur lah. Tu je, selalu bersyukur. Tak kisah subsidi ke tak subsidi ke. Minyak masak saya tak boleh beli dah. Minyak masak paket tak boleh beli. Goreng telur, goreng ayam macam biasa. Tapi minyak pakai minyak botol lah. Minyak botol. Kena beli minyak botol besar tu pun kecil tu je. Minyak paket memang jangan harap lah. Kalau ada pun member boleh bagi lah. Tu je lah. Bernasib baik lah. Tiba-tiba kalau ni minyak masak ni aku kat rumah tak ada siapa, bagi, ambil je lah. Jadi kata-kata terakhir Cik Khairul, maybe Parent-parent bukan Malaysian yang sedang ada perancangan untuk ada anak di Malaysia, mungkin ada pesanan untuk individu itu? Baliklah negara asal, hantar anak dia. Itu je. Kalau rasa macam nak start family, balik negara asal. Itu je. Jangan bagi seksa anak di negara yang bukan berasal daripada negara tu kan. Tak payah. Just balik pada negara asal, bina lah keluarga kat sana. Tu je. Sebab kita, okay, first of all, kalau, how should I say, okay, let me see. Kalau nak berkeluarga, kalau nak bina keluarga yang besar, ataupun nak mulakan keluarga lah kan, nak berkahwin ke apa, baliklah negara asal. Dia akan menyusahkan bakal anak-anak yang akan datang. Dia akan merosakkan anak-anak masa hadapan. Kan? Benda dah jelas. Ayah asal mana, baliklah negara asal. Tu je. Tak payahlah nak datang ke Malaysia untuk bekerja tu okey. Tapi jangan kita nak mulakan keluarga. Tapi kalau nak mulakan keluarga, kena fikir lebih jauh. 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Jangan seksakan anak sendiri. Like me. Alright, itu dia pesanan ringkas dan padat daripada Cik Khairul. Jadi di kesempatan ini kita sudah pun berada di penghujung podcast Reality. Terima kasih sangat Cik Khairul kerana sudi luangkan masa memberi orang kata sedikit sebanyak pengajaran untuk para pendengar kita. Actually kita yang host ni pun actually being motivate a lot daripada Cik Khairul hari ni, kerana
Terima kasih lah. Basically terima kasih banyak Cik Khairul. Itu saja daripada kami. Jangan lupa like, share dan subscribe video podcast reality ini. Dan sampai kita berjumpa lagi. Saya Amemus. Saya Zulkifli Syari. Bye-bye.